sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Wira Arman Rumaizi bin Haji Ahmad, Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, Yang Berusaha Puan Fazila binti Muhammad, pendaftar UPNM, barisan pengurusan tertinggi UPNM dan seterusnya profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita pada pagi ini masih lagi diberi kesempatan untuk mengikuti satu lagi webinar dengan topik Aidilfitri, bukan sekadar raya tetapi tanda takwa. Sangat relevan di penghujung Ramadan ini. Hari ini 17 Mac bersamaan dengan 27 Ramadan. Sebelum kita meneruskan sesi perkongsian ini, marilah kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin, amin, rabbal alamin. Sebelum saya memperkenalkan seberingkas penceramah kita pada pagi ini, suka saya ingatkan webinar ini boleh dilayari di Microsoft Teams dan juga di Facebook pejabat pendaftar. Kepada yang mana tidak berkesempatan untuk mengikuti secara live pada pagi ini, boleh layari semula atau boleh melihat semula di dalam Facebook pejabat pendaftar. Dan mohon untuk mana hadirin pada pagi ini boleh mutekan suara. Kalau nak buka webcam, boleh buka webcam, dan di akhir sesi bolehlah sekiranya ada yang ingin bertanyakan soalan untuk secara terus, boleh buka webcam dan bukakan untuk mikrofon untuk bertanya terus dengan doktor. Dan juga kalau masanya segan ataupun malu untuk ni, boleh di ruang chat kita pada pagi ini, nanti kami akan bacakan apa persoalan pada pagi ini. Baiklah, bersama dengan saya secara maya pada pagi ini, Dr. Ridwan bin Yassin, merupakan pengarah Pusat Islam UPNM, merangkap pensyarakanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam. Beliau bergraduan dari Universiti Al-Azhar dan mendapat PhD dari Fakulti Undang-Undang di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam bidang Undang-Undang, Kanak-kanak dan Kekeluargaan Syariah dan Sivil. Apa khabar, Doktor? Doktor Baik, tengah mute. Okey. Baiklah. Para hadirin yang dihormati sekalian, Aidilfitri sering dikaitkan dengan kegembiraan, kunjung-mengunjung, serta kemeriahan bersama keluarga dan sahabat handai. Namun di sebalik kemeriahan tersebut terdapat makna yang jauh lebih mendalam, iaitu sebagai simbol kemenangan setelah sebulan kita menjalani ibadah di bulan Ramadan, serta sebagai manifestasi kepada peningkatan iman dan takwa dalam diri setiap muslimin dan muslimat. Baiklah, tanpa saya melengahkan masa, saya serahkan sesi webinar pagi ini kepada Dr. Ridwan. Silakan, Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang bahagia Lieutenant General Datuk Wira Arman Rumaizi bin Haji Ahmad, Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Puan Fazila yang berusaha Puan Fazila, pendaftar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dan barisan pimpinan tertinggi UPNM, Barisan Pentadbiran Universiti, warga kerja dan seluruh penonton yang menonton kita ceramah pada pagi ini secara live. Jadi alhamdulillah, dan tak lupa juga kepada yang terpenting, terima kasih kekeluargaan diucapkan kepada Puan Junai dan tim kerana bantu untuk setting kita pada pagi ini. Alhamdulillah, sebenarnya saya sangat-sangat rasa teruja dan bersyukur untuk kita kongsikan tajuk yang kita lihat pada hari ini. Sebenarnya tajuk ini, sidang penonton yang Allah kasih sekalian, sebenarnya tajuk ini adalah tajuk yang harus kita perhalusi
kita hayati bersama. Kerana tajuk ini ialah tajuk yang insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita dan Allah berikan kepada kita umur yang sihat dan yang panjang untuk kita capai nikmat tersebut, iaitu yang dipanggil sebagai kita akan merayakan Aidilfitri. Sebenarnya tajuk ini saya ingat tajuk yang sangat relevan dan sangat menarik kerana tajuknya ialah Aidilfitri bukan sekadar raya tetapi tanda takwa. Yalah, awal-awal dulu tak nampak dia punya vibe kan. Sekarang dah nampak vibe dia dah, radio pun dah mula pasang. Jadi kita tak dapat lari daripada vibe raya itu atau suasana raya itu. Kan? Dia punya orang putih orang zaman sekarang panggil vibe. Tapi sebenarnya kita zaman dulu panggil suasana hari raya tu lah. Dulu kalau suasana hari raya, dia pusing lagu yang sama je kan. Tapi sekarang berpuluh-puluh lagu raya. Tak cukup dengan penyanyi buat lagu raya, pengaruh pun buat lagu raya juga. Kan? Pelakon pun ada buat lagu raya. Tapi benda itu adalah sesuatu yang kita lihat sebagai satu norma baharu yang kita sebagai individu yang ada pada zaman sekarang ini, kita kena melaluinya dengan penuh rasa realistik. Itu kita rasa ialah sesuatu yang tak dapat kita avoid. Maka sedikit sebanyak diri kita ini sebagai manusia, kita akan bersama terikut dengan arus masa. Jadi persoalannya bagaimana untuk kita ikut arus masa dalam keadaan diri kita ini terpandu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana tajuk ini ialah Hari Raya Aidilfitri bukan sekadar satu sambutan Hari Raya yang mana kita akan bergembira, happy, syukur, tetapi sebenarnya ia adalah salah satu daripada perkara yang penting untuk kita relatekan dengan yang dipanggil sebagai tanda takwa bagi seorang yang beragama Islam yang menyambut Hari Raya. Kenapa takwa ini penting dalam kehidupan kita? Kerana kalau kita lihat Puan dan juga sidang penonton, sebenarnya kalau kita lihat ketika Allah turunkan firman untuk kita berpuasa, Allah SWT menyebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Di akhir itu disebut kepada kita la'allakum tattaqun. Kita gariskan di situ dahulu, iaitu la'allakum tattaqun. Maksud la'allakum tattaqun itu ialah semoga-moga kamu yang berpuasa ini, yang diperintahkan kewajipan berpuasa, maka kamu akan dapat satu darjat di sisi Allah yang dipanggil sebagai darjat seorang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, persoalan, kenapa takwa ini penting? Sebelum kita bedah dengan lebih panjang, masa panjang kan, insya-Allah kita ambil sikit dahulu mukadimahnya. Kenapa takwa ini penting dalam kehidupan? Takwa ini penting dalam kehidupan ialah kerana ia menjadi satu penanda aras dalam membezakan seseorang itu dengan seseorang yang lain. Kerana takwa lah yang akan membezakan manusia itu darjatnya dengan orang yang lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada kekayaan, kerana Allah yang berikan kepada kita kekayaan. Allah tidak melihat kepada kita punya jawatan ataupun kuasa kita ada, kerana Allah yang pinjamkan kepada kita kuasa dan jawatan. Allah tidak melihat kepada kita punya keturunan, kerana Allah yang jadikan dan lahir kita dalam keturunan tersebut. Semua itu Allah tidak melihat, dan Allah tidak membezakan hamba-Nya dengan keturunan, harta, pangkat dan sebagainya. Tapi Allah membezakan hamba-Nya ini dengan satu yang dipanggil sebagai takwa. Kata dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Iaitu sesungguhnya yang paling mulia dan yang paling hebat, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalangan hamba-Nya ialah atqakum, iaitu yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. So that's why matlamat dalam kehidupan kita bukan sekadar menjadi seorang Muslim, kerana kita memang dah dilahirkan sebagai seorang Muslim, betul? Dan matlamat kita bukan jadi sebagai seorang mukmin sahaja, kerana alhamdulillah kalau kita beriman dengan perkara-perkara yang wajib diimani, maka kita zahirkan keimanan kita tadi dengan beramal soleh, maka kita akan jadi seorang mukmin. Tapi tak cukup sekadar seorang mukmin. Dan kalau kita ikhlaskan setiap amal ibadah kita, kita akan naik tingkat yang satu lagi, kita panggil sebagai seorang yang muhsin, iaitu orang yang ada rasa ihsan dalam ibadahnya.
dia solat dalam keadaan yang khusyuk, dia berpuasa dalam keadaan yang benar-benar berpuasa, dia berzakat dalam keadaan yang benar-benar rasa ingin untuk membersihkan jiwa dan hartanya. Tetapi Muslim, mukmin, muhsin, dan yang terakhir adalah menjadi seorang yang muttaqin, iaitu seorang yang bertakwa. Karena itu bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita perintah berpuasa, Allah sebutkan matlamat yang paling utama, aku mahu kamu berpuasa, ialah semoga-moga dengan puasa yang kamu lalui ini akan transformkan diri kamu menjadi seorang yang bertakwa. Kamu jadi seorang Muslim, kamu dah zahirkan manifestasinya ada dengan kamu berpuasa, dan aku yakin puasa kamu itu kamu zahirkan dalam keadaan penuh rasa ihsan, dan yang terakhir kamu mesti mencapai satu matlamat menjadi seorang yang bertakwa. Karena itu bila kita bedah balik kenapa raya ini perlu kita zahirkan dengan ciri yang bertakwa, kerana kita bakal graduate tak berapa hari lagi daripada madrasah tarbiyah Ramadan, maka kita graduate dalam keadaan menjadi seorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah sebenarnya diri saya kadang-kadang pun yang lemah ini gagal. Gagal maksudnya ialah dalam tempoh kita dalam madrasah, macam contohnya kita di UPNM. Ketika kita di sekolah, ketika kita di madrasah atau tempat pengajian itu, ketika kita di tarbiyah, kita jadi budak yang baik, jadi budak yang bagus, belajar yang bagus, bangun on time, dekat sekolah bangun on time, dekat universiti bangun on time. Tapi bila balik ke rumah, masuk ke rumah balik, kembali kepada kampung halaman, dah tak bangun dah. Kalau dulu di universiti ataupun di hostel, di sekolah, contohnya di asrama, dapat tarbiyah daripada sekolah untuk bangun awal pagi. Maka tiap pagi dia bangun awal subuh di masjid dan sebagainya. Jaga waktu solat, disiplin waktu, masuk kelas pancul. Tapi bila balik kepada kampung halaman masing-masing, balik kepada rumah masing-masing, dia dah tak kenal daripada tarbiyah yang lama sekolah dia buat atau madrasah dia buat. So begitulah sebenarnya analoginya dalam kita punya kehidupan ini, puan dan sidang penonton yang saya kasihi. Kita sedang melalui madrasah tarbiyah Ramadan 27 hari, 28 hari insya-Allah sampai komplit kita akan lalui. Sebenarnya ini bukan satu benda yang biasa, tapi ini luar biasa kerana kita sedang melalui proses tarbiyah yang kita sendiri lalui dan kita sendiri alami. Dan alhamdulillah dalam proses tarbiyah ini banyak ciri-ciri ketakwaan yang kita dapat dan kita dapat ubah dalam kehidupan kita. Contohnya hari itu ramai yang tak pernah tampak masjid khatam Quran ramai. Yang baca Quran tu pun dulu kita ada import pelajar, sekarang tak ada pelajar dah. Pasal kebetulan pelajar-pelajar tak ada kan, kita letak semua staff-staff yang baca. Maknanya di situ terzahir ciri-ciri ketakwaan. Cuma satulah yang kurang sikit di sudut sedekah itu. Di sudut infak Ramadan tu kan. Tapi kadang-kadang terbocor pula rahsia berapa jumlah kutipan kan. Tapi itulah hakikatnya, mungkin tu kena enhance sikit lah. Kita kena tambah baik sikit kan. Supaya lebih banyak lagi kita zahirkan ciri ketakwaan dengan berinfak. Hari itu masa perasmian ihtifal, saya bawa kepada Datuk Wira Anak Chancellor, simbolik gimmicknya masukkan sampul dalam tabung. Nak katakan bahawa sebenarnya Ramadan ini ialah bulan untuk infak. Harapan saya sama-sama lah ramai infak. Tapi okey jugalah kan, memang ramai infak tapi warna duit tu yang berbeza. Tak ada gurau-gurau je. Jadi balik kepada tadi, sebenarnya itulah ciri-ciri ketakwaan yang kita dah lalui sepanjang tempoh Ramadan ini. Jadi bagaimana selesai saja Ramadan, kemudian nak masuk kepada Syawal itu, kita nak kekalkan momentum takwa itu. Ini yang menjadi satu masalah kepada diri kita bila kita nak kekalkan momentum takwa itu, bila kita kembali ke halaman kita, iaitu kita selesai saja bulan Ramadan, kita kembali kepada bulan-bulan yang biasa, iaitu bermulalah satu Syawal. Kerana itu satu Syawal itu ialah dipanggil sebagai indikator boleh melihat seorang mukmin itu dia dapat tak kekalkan ketakwaan dia seperti mana yang dia telah lalui sebelum ini. Jadi kerana itu dalam slide ataupun dalam saya punya perkongsian yang saya letakkan di hadapan ini, iaitu kita cuba lihat ada 4 poin yang disebut oleh para ulama dan juga khususnya ungkapan daripada Sayyidina Ali menyebut tentang ciri-ciri takwa.
Kerana macam saya sebutkan dalam tajuk kita tadi pun, kita kata bukan sekadar raya, tapi sebagai satu petanda atau kita menzahirkan ketakwaan kepada Allah. Maka bila kita nak hari raya ataupun kita nak sambut Syawal itu, pastikan Syawal itu ialah Syawal yang menjadi seorang menjadi Syawal bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi yang pertama, kata ulama menyebut, Sayyidina Ali juga mengungkap, kalau ciri takwa yang pertama ialah al-khawfu bil jalil, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu seorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang benar-benar takut kepada Allah. Jadi bagaimana kita nak kekalkan poin yang pertama ini? Ketika Ramadan, tak ada orang pun yang sukarlah na'udzubillah zalik, seorang itu nak bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dan Allah akan memberikan satu hukuman yang berat ke atas dirinya kalau dia di bulan Ramadan ini buat dosa, buat maksiat. Kerana tu bulan Ramadan payah nak cari orang yang bermaksiat. Tapi kalau orang bermaksiat dalam Ramadan, hati dia betul kering lah, orang cakap kan. Memang keras betul hatinya. Berat sangat tu. Jadi sama-samalah menyucikan hati. Jadi yang pertama adalah al-khawfu bil jalil, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum kegentaran, momentum ketakutan kita kepada Allah di bulan Ramadan itu, masuk saja Syawal, kita nak berhari raya, pastikan hari raya itu juga hari raya dalam keadaan kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan maksud kita duduk rumah diam tak berhari raya, tidak. Tapi takut kepada Allah ialah kita, seperti mana kita dahulu takut untuk bermaksiat, takut untuk mendedahkan diri kita kepada kemungkaran, maka yang sama juga kita buat, iaitu kita khaufu bil jalil, kita ada rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bermaksiat, bermula daripada 1 Syawal sampailah ke akhirnya, berbekal daripada Ramadan yang kita lalui sebelum itu. Itu takwa yang pertama, ciri yang pertama. Iaitu yang kedua ialah wal amalu bitanzil, ataupun mengamalkan ajaran wahyu yang diturunkan. Maksud takwa yang kedua ialah orang yang bertakwa ialah orang yang mengamalkan ajaran wahyu yang diturunkan. Itu apa? Iaitu Al-Quran. Kalau kita lihat bulan Ramadan ialah bulan yang paling banyak orang baca Al-Quran. Memang memang tak henti-henti. Orang, saya pergi kat shopping mall punya surau pun orang baca, dekat masjid UPNM orang baca, sampai ke tahap atas meja tengah kerja pun buka Quran lagi. Kalau tak buka Quran baca, dia dengar Quran. Quran tu dekat di hati. Jadi bagaimana selepas habis sahaja Ramadan, masuk 1 Syawal, nak kekalkan momentum Quran itu bersama dengan kita. Ini yang dimaksud sebagai Aidilfitri, bukan sekadar raya, tetapi tanda takwa. Maksudnya apalah? Tanda takwa orang yang berhari raya atau orang yang menyambut Syawal ialah yang akan dekat dengan Al-Quran. Al-Quran rasa macam dulu pagi-pagi kau selalu baca aku. Beri kau baca. Sekarang bila kau dah 1 Syawal, yang kau nampak hanyalah ketupat lemang dan juga lontong. Aku dah kau tak nampak dah. Itu Quran punya dialog lah, bukan saya kan. Quran punya dialog. Maka Quran akan rasa sunyi. Quran akan rasa dalam keadaan yang kau lupakan lah. Nanti kau tunggulah. Nak masuk bulan Syaban, kau cari aku balik. 1 Ramadan kau cari aku balik. Kalau Allah panjangkan umur, kerana tu kekalkan momentum yang kedua ialah wal amalu bitanzil. Kita kekalkan kita punya istiqamah terhadap pembacaan Al-Quran tersebut. Saya banyak saya lihat yang tadarus tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja, tapi ada juga tadarus itu dilakukan selepas daripada bulan-bulan Ramadan, dan majlis khatam tidak dibuat dalam tempoh waktu Ramadan saja. Ada banyak madrasah, masjid, jami' dan sebagainya, mereka juga buat khatam Quran pada bulan-bulan selain daripada Ramadan. Kenapa? Nak mengekalkan kita punya apa yang kita dah polish dalam diri kita itu, semangat sayang dan suka dan cinta kepada Al-Quran. Jadi itu yang kedua, iaitu kita sentiasa dekatkan diri kita dengan Al-Quran, kekalkan momentum yang lama. Ada tak saya dulu ada seorang tu dia kata dalam tempoh Ramadan lah menjadikan dirinya buat satu perubahan yang hebat, drastik, satu amalan yang dia takkan tinggal sampai sekarang. Saya kata, apa dia tuan? Dia kata Ramadan yang 3 tahun lebih kurang kot, 3 tahun lalu, dia kata, bila dia cakap dengan saya tu 3 tahun sebelum itulah dia mulakan untuk apa? Untuk amalkan 2 surah ketika dia nak pergi kerja. Yang pertama ialah surah Waqi'ah, yang kedua surah Ar-Rahman.
Kerana dia rasa 2 surah ini dia nak memberi rezeki. So dia meletakkan satu azam dalam diri dia, tekad untuk diamalkan bermula daripada 1 Ramadan itu Ar-Rahman. Selepas surah Ar-Rahman, kalau tuan-tuan dan puan-puan buka, selepas surah Ar-Rahman ialah surah Waqiah. Jadi pagi-pagi 2 surah itu dia takkan tinggal daripada 1 Ramadan sampailah akhir Ramadan. Dan selepas daripada Ramadan tersebut, habis saja dia kekal istiqamah sampailah hari yang saya bertemu dengan dia tu dan dia ceritakan kepada saya. Masya Allah, tabarakallah. Kerana tu ini yang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut, Qul amantu billah sumastaqim. Iaitu bila kita menjadi seorang yang beriman ini, benda yang paling penting untuk kita buat ialah istiqamah itu. Jadi istiqamah. Jadi yang kedua ialah wal amalu bitanzil. Jadi kita jadi orang yang bertakwa menyambut hari raya dalam keadaan tidak meminggirkan Al-Quran. Dan ini juga yang paling penting. Bagaimana yang ketiga ini, iaitu wal qana'atu bil qalil. Saya sebut dalam bahasa Arab. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam poin yang ketiga itu, iaitu redha. Redha ini maksudnya adalah rasa syukur, dan kalau nampak dalam perkataan tu disebut dengan perkataan qana'ah. Iaitu apa maksud qana'ah? Iaitu qana'ah ini maksudnya ialah rasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Iaitu sifat qana'ah. Dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kita ada sifat qana'ah. Sifat qana'ah ini, kata Imam Malik, menyebut bahawa sifat bagi seorang mukmin yang benar-benar mendakap seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa qana'ah. Kerana nak rasa syukur satu bab. Tapi qana'ah ini satu lagi perkara yang berbeza. Kerana bila seorang itu syukur mungkin dengan lafaz, tapi qana'ah itu dengan hati. Itu sifat qana'ah. Dalam Ramadan kalau kita lihat, kita sifat qana'ah. Buktinya apa? Buktinya ketika berbuka puasa, kita qana'ah. Kalaulah di hadapan kita, isteri kita hidangkan nasi lemak pun kita makan. Di hadapan kita, suami kita bawa balik murtabak pun kita makan. Kita sentiasa dalam keadaan qana'ah. Kita ajar diri kita untuk dalam keadaan rasa qana'ah, rasa cukup dengan apa yang ada. Jadi bagaimana kita nak kekalkan momentum selepas Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa, mempunyai sifat qana'ah pada bulan Syawal itu. Kerana ini yang paling penting. Bahayanya raya ni ialah tak ada sifat qana'ah. 1 baju tak cukup, 2 baju tak cukup, 3 baju tak cukup. Masya Allah, tabarakallah. Jadi berapa baju yang cukup? 30 baju pun tidak mencukupi. Dan saya selalu cakap dengan anak saya semalam, selagi tak raya, selagi itu ada saja barang yang tak cukup. Kan? Selagi belum sampai bersatu Syawal, selagi itu ada saja, ni tak cukup, ni tak cukup, ni tak cukup. Sebenarnya itu adalah satu benda yang sifat manusia itu sentiasa ada. Kerana tu antara ciri orang yang bertakwa ialah mereka yang wal qana'atu bil qalil. Mereka yang ada rasa qana'ah walaupun sedikit. Jadi persoalannya, kalau dulu masa zaman bulan Ramadan, kenapa kita boleh rasa cukup dengan yang sedikit? Kita cukup dengan yang sedikit. Bubur lambuk 1 mangkuk tu pun kadang-kadang dah kenyang lah. Kan? Kadang-kadang hari ni kita minum air biasa je, dah sedap, lega, senang, alhamdulillah. Dah kenyang lah. Dah kenyang. Sentiasa rasa cukup dengan apa yang ada. Sentiasa rasa cukup. Tapi kenapa bila kita lepas Ramadan, masuk Syawal, sentiasa rasa tidak mencukupi? Ada setengah orang hari ini, Nabi sebut farhatan, iaitu gembiranya orang berpuasa ni atas sebab 2. Yang pertama ialah ketika dia berbuka, haina yuftir. Yang kedua ialah ketika haina yalqa rabbahu, ketika dia beribadah bertemu dengan Tuhan. Tapi dan akhir Ramadan ni nampak macam tak gembira. Rupanya kenapa? Memikirkan Syawal, macam mana nak hadap Syawal. Mana taknya kampungnya jauh-jauh, yang atas satu, yang bawah. Jadi sentiasa dalam keadaan yang kegusaran dia punya pemikiran. Jadi kita sebenarnya tadi disebutkan, jadi tak salah untuk kita bergembira pada bulan Syawal ini, hari raya. Kerana Nabi SAW menyebut, Nabi sabda bahawa sungguhnya ini ialah Aiduna, iaitu kita punya hari kebesaran kita, iaitu hari kegembiraan kita. Malah Nabi mengingatkan kepada kita untuk sentiasa kita bergembira pada hari ini. Tapi gembiranya kita dalam keadaan yang ada rasa qana'ah, iaitu ada rasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Dan yang terakhir ialah selain kita rasa qana'ah, yang terakhir ialah isti'dad li yaumir rahim. Nampak? Dulu masa bulan Ramadan kita selalu menyebut andai Ramadanku ini Ramadan yang terakhir. Cik syahdu dengan
Andai Ramadanku ini Ramadan terakhir. Masuk Syawal saja, andai Syawal ini Syawal yang terakhir, tak jumpa dah. Memang tak ada siapa yang cakap. Harap-harap Syawal, kita takkan fikir dah Syawal itu Syawal yang terakhir. Kerana tu, Ramadan orang selalu fikir, Ramadan ni Ramadan terakhir. Pernah tak kita fikir, andai Syawal ini adalah Syawalku yang terakhir tak? Kerana tu, bila tidak ada rasa sifat yang sebegitu, kita tidak akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut Syawal itu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sempurna, ikut alignment yang Allah dah tetapkan. Kerana tu, bila kita lihat dalam kehidupan kita ini, sentiasa ada yang keempat, orang yang bertakwa, isti'adad li yaumir rahil, iaitu mereka akan sentiasa mempersiapkan diri mereka ini untuk hari bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita akan melalui hari tersebut. Cuma bila appointment sahaja yang berbeza. Tak ada siapa yang dapat lepas daripada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu kita diberi pilihan sama ada nak pertemuan secara by force ataupun secara volunteer. By force, kullu nafsin za'iqatul maut. Kau suka tak suka, sedia tak sedia, bertemulah kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pertemuan yang bersifat volunteer, maksud volunteer di sini Allah beri kepada kita kesukarelaan untuk kita bertemu dengan Allah dengan kewajipan solat 5 waktu sekurang-kurang. Jadi kita bertemulah dengan Allah dalam keadaan yang baik supaya ia menjadi satu isti'adad atau persediaan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak orang bila kita contohlah, ramai orang bila sebut tentang kematian ataupun sebut tentang ajal, rasa risau, rasa takut. Cuma tak perlu takut, tak perlu risau. Kerana ajal ini satu bersifat kepastian. Dan kata Imam Ghazali, mereka yang cerdik ialah mereka yang membuat persiapan bagi suatu hari yang akan mereka lalui. Iaitu hari apa? Iaitu hari bertemu dengan Tuhan mereka. Kita buat satu persediaan, belum tentu lagi hari itu langsung. Sebagai contohnya, kita Alhamdulillah tanya kepada pihak pengurusan UPNM, Pengurusan Tinggi sebagainya, kita buat persediaan yang hebat. Sebagai contohnya, first time hari itu jangkaan Seri Paduka Baginda Tuan Agong datang ke UPNM. Kita persediaan yang hebat. Jangkaannya pada tarikh tersebut Tuanku Agong akan datang. Tapi Allah mengetahui segala-galanya, Allah belum izinkan pada hari tarikh yang pertama itu. Jadi kerana semua masih dalam perancangan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat itu pun kita bersedia dalam keadaan yang betul-betul full preparation. Sampai malam yang itu pun disebutkan, ini benar-benar bukan raptai penuh lah. Raptai terlebih penuh lah. Kan? Tapi nak dikatakan apa begitu juga dalam hidup kita, bila kita nak bertemu dengan Allah, kita dah kena buat pelbagai raptai dah. Raptai maksudnya ialah pelbagai persediaan yang kita dah kena buat. Kalau Allah tanya tentang harta aku ini, aku dah ada jawapan. Kalau Allah tanya tentang aku punya jawatan ini, aku dah ada jawapan. Kalau Allah tanya aku tentang ahli keluarga aku dah ada jawapan. Kalau Allah tanya kepada aku tentang ini, aku dah ada pelbagai jawapan. Aku dah siap sediakan jawapan tersebut. Dan yang paling mahal, jawapan tersebut bukan dijawab oleh lisan, tapi dijawab oleh amal soleh perbuatan kita. Kalau lisan ini, senang kita nak menjawab. Di dunia, lisan bergerak bebas, boleh menjawab soalan. Tapi ketika di Yaumul Mahsyar, di hadapan Allah, lisan terkunci, yang menjawab ialah amal soleh anggota diri kita ini. Jadi kerana tu, ciri orang yang bertakwa, balik kepada kita punya topik kita, ialah mereka yang sentiasa melakukan persiapan dalam berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Isti'adad li yaumil rahil. Ada setengah hari ini yang dikatakan Allahumma salli Muhammad, belum lagi nak bersedia dalam untuk bertemu dengan Allah. Memanglah tak ada siapa yang dalam keadaan yang bersedia untuk bertemu dengan Allah. Kerana tu tarikh kematian atau ajal ini adalah satu rahsia di sisi Allah. Kenapa rahsia di sisi Allah? Kerana bila manusia dia tahu, dia akan bersedia hanya untuk hari tersebut. Akan tetapi bila dia tidak tahu tetapi dia yakin dia akan sampai hari tersebut, dia akan buat preparation atau persediaan yang menyeluruh pada setiap hari. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan Lailatul Qadar. Betul tuan-tuan dan puan-puan? Allah rahsiakan Lailatul Qadar. Kerana tu kita nampak Lailatul Qadar, Masya Allah, hari-hari tiap-tiap malam orang penuh. Kalau tak penuh malam yang 23, malam 25. Tak penuh malam 25, malam 27. Tak penuh malam 27, malam 29. InsyaAllah. Tiap-tiap malam penuh. Kenapa? Kerana masih rahsia Allah
bila akan diturunkan. Kalau Allah sebut, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu takkan tahu bagaimana keadaan Lailatul Qadar dan bila ianya diturunkan. Jadi bila rahsia, benda tersebut akan menjadi suatu yang bersifat orang Indonesia kata penasaran. Orang sangat rasa penasaran nak bila. Tapi kalaulah ia dah diumumkan, maka dia tak bersedia dah. Kalau contohnya macam mana analogi mudah lah, mungkin analogi duniawi lah. Contohnya iPhone, dia nak launch iPhone 18, iPhone 18. Kalaulah dia kata 10 hari terakhir pada tahun 2026, iPhone akan launchkan. Ataupun iPhone akan lancarkan iPhone yang 18. Tapi tanya tarikh bila? Tak, tarikh akan dirahsiakan. Tapi semua pengguna dan pemilik iPhone hendaklah bersedia 10 hari yang terakhir. Memang berat. Pasal hari-hari nak kena bersedia. Bilalah akan diumumkan tu. Tapi kalau macam sekarang, pihak Apple, dia dah umumkan tarikh, sekian-sekian akan dilancarkan atau launchkan iPhone 18 bagi contohnya. Memang pada hari tersebut, besok tu dah beratur ramai. Pasal orang dah tahu tarikhnya. Jadi kerana tu, bila tidak tahu tarikh, akan menjadi satu sifat orang akan tertunggu-tunggu dan akan sentiasa ada persediaan dalam kehidupannya. Nampak? So, that's why kalau kita lihat balik kepada tadi, dalam kita nak meniti kehidupan menjelang Syawal ini, maka kita perhiaskan diri kita dengan persediaan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sentiasa mengingatkan kepada kita dalam kita bergembira. Ni hari raya nak bergembira. Jangan lupa untuk ada satu sunnah yang diamalkan, iaitu sentiasa mengingati. Ingat tentang apa? Ingat tentang hazmul lizzah, iaitu penghapus kepada kelazatan. Ada satu ketika, saya buat satu kisah pendek ringkas. Nabi SAW berjalan bersama dengan sahabat, lalu melalui satu kumpulan manusia atau pemuda yang sedang bergembira, berketawa, berhibur dan sebagainya. Maka Nabi jalan, Rasulullah SAW bila berlalu, Rasulullah suruh salah seorang daripada sahabat pergi beritahu kepada kelompok pemuda, kumpulan pemuda tadi, ingatkan kepada mereka tentang suatu benda, iaitu hazimul ladzat. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu hazimul ladzat ataupun penghapus kepada kelazatan ini? Rasulullah akan sebut, ingat kepada mereka, tolong ingatkan kepada kelompok pemuda tadi, ialah tentang maut, tentang kematian. Bila kita tengah gembira kan, perasan tak? Bila kita gembira, tengah happy, macam kata orang, macam tak ingat dunia lah kita punya happy tu kan. Cuba kita teringat tentang Allah kematian. Terus kita punya rasa seronok tu, dia terjatuh tau. Kan? Sampai tahap kata, alang kau ni orang tengah happy-happy, ada kau cerita pasal mati, tak syok tak seronok . Memang betul-betul itu yang Nabi nak sebenarnya. Supaya kita dalam keadaan yang tidak terlalu seronok, tidak terlalu gembira sampai kita melupai sesuatu benda yang disebut sebagai yang kita akan sampai kepadanya. Dan petanda orang yang bertakwa ialah mereka yang sering mengingati tentang kematian. Kerana bila seorang itu dia ingat tentang kematian, dia tak akan ingat bahawa jawatan yang dia ada ni selama-lamanya. Kalau dia seorang yang bertakwa, dia tak akan ingat bahawa dia akan faham bahawa sesungguhnya duit yang dia ada ini ialah bukan hak dia selama-lamanya. Dan kalau seorang itu bertakwa, dia akan mengingat bahawa sesungguhnya dia akan berpisah juga dengan anak dan isterinya, walaupun secinta mana dirinya pada anak dan isteri. So, that's why penting untuk orang yang bertakwa, isti'adad liyaumir rahil, iaitu sentiasa memperingati hari pemergian, hari temu-temu Allah pada hari kematian itu. Salah tak hari ini? Tak salah. Jangan rasa bersalah ataupun macam orang cakap hari ini, kita tengah kerja kuat, tiba-tiba kena ingat sikit, hidup ni tak lama. Ya ke? Betul. Memang kita kena sentiasa ingat begitu. Supaya bila kita ada ingatan yang sebegitu, kita akan kembali kepada fitrah kita. Itulah dimaksud dengan dalam Islam sebagai petanda bagi orang yang bertakwa. Okey, so kita masuk, saya ada bawa satu petikan ayat suci Al-Quran. Kan, tadi awal-awal nampak macam, apa nama dia Ustaz, nampak macam sedih je Ustaz. Raya ni macam hari untuk bersedih. Dia tak. Raya ni bukan hari untuk bersedih. Raya ni adalah hari untuk, macam disebut Nabi SAW, Aiduna, iaitu hari kegembiraan. Orang Arab ni, dia perkataan Aid itu maksudnya ialah ucapan untuk hari sambutan. Kerana tu kalau hari anniversary dipanggil sebagai Aidul Zawaj. Kalau tapi tak boleh lah sebut kan, Valentine Day
Aidil Hub. Kan, saya kat negara masa pengalaman dekat Mesir dulu, kalau Aidil Hub ataupun hari Valentine Day tu, jangan kata ya ke ustaz kat negara Arab yang tu, yelah dia orang pun manusia juga, ada juga orang yang nakal kat situ kan. Bukannya semua. Tapi nampak Aid, kata nak itu Ain Ya Dal itu ialah suatu hari sambutan. Dan untuk Aidilfitri ialah hari kemenangan untuk kita kembali kepada fitrah kita. Karena itu bagaimana kaedah yang utama untuk kita kembali kepada fitrah? Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kepada firman Allah yang ini, iaitu yang di bahagian yang terakhir itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini panjang, tapi yang disebut yang terakhir itu, iaitu hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah. Bagaimana kaedah kamu mengagungkan Allah? Dengan walitukabbirullah, dan petunjuknya kepadamu yang telah diberikan dan menjadi kamu orang yang bersyukur. Okey, baik, kita lihat di sini. Dalam ayat ini, kalau tuan-tuan nanti ada rezeki boleh baca dalam surah Al-Baqarah ini kan. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Iaitu pertama sekali kita akan sempurnakan kita punya bilangan puasa kita. Itu disebut sebagai walitukmilul iddah. Bilangan berpuasa ini mesti sempurna. Tak boleh puasa 28 hari. Kan? Walaupun tahun itu ialah tahun ganjil, tak boleh hari ni atau tahun genap dan sebagainya, tak boleh. Puasa kena lengkap dia punya tempoh, iddah itu. Walitukmilul iddah, iaitu bila kamu dah selesai saja kiraan puasa Ramadan itu, apa yang kamu kena buat? Benda pertama yang Allah mahu kamu buat ialah tukabbirullah ala ma hadathu. Hendaklah kamu membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Dengan cara macam mana kamu besarkan Allah, mengagungkan Allah? Iaitu dengan cara kamu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah dengan ucapan lafaz takbir. Kerana itu Allah Akbar. Masuk saja, umum saja raya nanti, jangan terus buka lagu raya. Janganlah terus buka lagu raya. Dia semangat sangat. Kan? Jangan buka. Hold, sabar dahulu. Sekarang nak dengar lagu raya boleh, pasal sekarang tak ada takbir. Sekarang nak dengar lagu raya, dengarlah. Sekarang ialah, saya baca dalam satu status Facebook tu, Durawan dia nakal juga tu. Dengan ini masuklah hari-hari kepuraan bagi mereka yang bekerja seluruh Malaysia. Hari-hari kepuraan. Kenapa hari-hari kepuraan? Saya tanya kepada kawan tu, saya kenal dia. Awak hamba atas hari-hari kepuraan. Saya buat kelakar-kelakar macam tu. Dia kata, ya aku pun tak larat lah main sini pun. Macam tak ada soul, tak ada. Cik disalahkan soul pula. Jiwa tak ada dah. Kata tempat, kami UPNM elok. Kan? Kami UPNM masih semangat bekerja. Wallahualam. Jadi nak katakan bahawa dah tak ada rahsia. Tapi Tapi genap saja, pengumuman saja besok adalah merupakan 1 Syawal. Malam itu telah diharuskan kepada kita untuk bertakbir. Walitukabbirullah. Hendaklah kamu berterusan bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah. Kerana itulah tanda bagi orang yang bersyukur, masuk 1 Syawal dipanjangkan usia. Dan kalau kita lihat banyak orang yang dia tapi kalau ada yang buat, alhamdulillah. Cuba bedah ataupun cuba teliti tentang lafaz-lafaz takbir itu. Di antaranya ialah kalau kita lihat, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Betul kan? Kalau kita lihat la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, iaitu sungguhnya kita dah ucapan tahlil di situ. Kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan kita sebut mukhlishina lahuddin, iaitu selama ini kita menjadi seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan walau karihal kafirun, walaupun keikhlasan kita ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh orang kafir. Orang kafir tak suka seorang yang ikhlas. Orang yang benci kepada Islam, mereka benci kepada golongan yang mukhlisin, iaitu orang yang ikhlas. Kenapa orang kafir atau orang munafik, mereka suka kepada orang yang berpura-pura dalam agama. Kerana itu bila kita sebut la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, di situ menunjukkan bahawa kita bertakbir itu ialah sebagai satu ucapan lafaz agung dalam keadaan kita ikhlas membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ada
Ada yang disebut sebagai takbir yang bersifat muqayyad, ada yang sebagai takbir yang bersifat am. Jadi takbir ketika hari raya ini ialah takbir yang muqayyad, iaitu yang diikat, yang spesifik, yang khusus. Khusus apa? Khusus ketika tempoh keharusan takbir raya sahaja, iaitu ketika malam Syawal itu dan sebelum solat sunat hari raya. Jadi selepas tu dah takbir dah. Jadi waktu itulah waktu kita memperbanyakkan. Manalah tahu salah satu daripada lafaz takbir kita yang beribu-ribu itu, yang Allah angkat untuk jadikan kita seorang yang Allah ampuni dosa mereka. Kan ada itu. Kalau kita lihat takbir, ucapan takbir itu sangat penting. Biasakan kalau dalam kehidupan kita nak masuk malam saja umumkan Syawal itu, biasakan dalam kehidupan kita untuk kita buka, kalau kita susah nak bertakbir secara mulazamah lisan, kita buka saja radio atau buka saja device handphone dan sebagainya, kita dengar saja berulang-ulang kali takbir itu, Allahu Akbar, macam-macam lafaz kan. Kalau kita lihat macam-macam lagu ada zaman sekarang untuk irama dia, irama takbir. Semua itu irama yang akan bawa pada diri kita dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang berkeluarga, bawalah anak isteri itu takbir bersama. Tapi janganlah pada malam 1 Syawal tu juga masih lagi di bazar. Malam besok nak raya, malam tu lah baru teringat tak potong seluar lagi. Malam tu lah teringat songkok tak beli lagi. Kalau nak siapkan sekarang. Kerana malam itu ialah malam yang sangat precious, malam yang sangat-sangat berharga kerana tempohnya singkat. Iaitu pada malam sampai habis pagi itu, selepas solat sunat dah tak ada je. Jadi sangat-sangat singkat. Jadi bayangkan kalau waktu singkat itu pun kita tidak hargai, kita tidak appreciate, macam mana kita nak berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tambah sedikit, andai takbir ini takbirku yang terakhir. Nampak? Syahdu tak dengar itu. Anda takbir Syawalku ini takbir Syawalku yang terakhir. Kita tak tahu bila takbir Syawal kita yang terakhir. Karena tu balik kepada tadi, kita hendak cara untuk kita mensyukuri nikmat Allah ialah dengan cara kita untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan lafaz takbir Idul Fitri yang kita selalu baca itu. Dan terakhir kalau kita lihat dalam ayat tadi, Allah sebut la'allakum tashkurun, semoga kamu menjadi seorang yang bersyukur. Yang pertama tadi, menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua ialah semoga-moga kamu menjadi seorang yang bersyukur. Ialah bersyukurlah kerana kamu doa sebelum ini kepada aku, kata Allah SWT, untuk kamu, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kamu doa kepada aku untuk dapat keberkatan Rajab, dapat keberkatan Sya'ban, dan kamu doa kepada aku untuk dipanjangkan dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Aku tambahkan kepada kamu masuk pada Syawal untuk kamu bergembira dan kamu happy-happy. Jadi aku minta kepada kamu satu saja, la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ini yang saya nak kongsikan sedikit, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang Allah kasihi. Kalau kita lihat sebenarnya, konsep syukur itu kita kena faham. Ada setengah orang yang dia salah faham tentang konsep syukur. Saya selalu dalam sesi perkongsian saya ingatkan kepada jemaah semua, kita perlu faham konsep syukur itu. Banyak orang kata, kenal jangan macam tu, macam tak syukur je. Tak, syukur ini maksudnya bukan kita pakai baju murah itu syukur, kita pakai baju buruk itu syukur, ataupun kita hidup dalam keadaan yang biasa-biasa je syukur. Tak, syukur ini ialah apabila seorang itu mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu dia menyebut hadza min fadli rabbi, inilah kelebihan Tuhan yang Allah, kelebihan Tuhan aku yang dia berikan kepada aku dan aku manfaatkan untuk kebaikan diri aku dan agama. Maka kalaulah kita, contohnya cara kita bersyukur, kalau salah ke kalau seorang itu di hari raya dia nak pakai baju sampai RM300, kan? Salah ke kalau seorang itu di hari raya dia nak pakai baju sampai RM400? Salah. Kalau dia ada kemampuan, duit dia beli. Tapi bagaimana dia nak mensyukuri nikmat RM400 tadi? Bagaimana dia nak mensyukuri nikmat pakai baju butik harga RM400? Saya dah tahu dah butik-butik perempuan ni. Alhamdulillah. InsyaAllah banyak dah saya tahu. Khaira, Zairina, tudung Hagira, macam-macam saya dah tahu. Bagaimana kita nak mengetahui tentang, bagaimana kita nak mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini? Mudah saja. Walaupun kita
beli dengan harga RM300, kita syukuri dengan pakai pakaian tersebut menutup aurat, dan pakaian tadi dalam keadaan yang kita rasa, ya Allah, pakaian ini ialah pakaian yang untuk aku persembahkan kepada engkau, kehidupan aku yang cantik kerana engkau itu cantik dan suka kepada kecantikan. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha cantik dan suka kepada kecantikan. Dan kalau Allah berikan kepada kita rezeki yang lebih, kan kita belanja tak salah. Kerana itu adalah Allah kurniakan kepada kita, dengan syarat kita selalu ucapkan kepada Allah alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salah faham, jangan kata hari ni orang beli baju 300 lebih, 400, ataupun contoh dia hari raya dia berbelanja lebih, kata oh itu tak syukur pada Tuhan. Jangan, siapa kata? Itu bukan definisi syukur. Definisi syukur ialah seorang yang mensyukuri, ingat pemberian ini ialah daripada Allah, dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia dengan tidak kufur ataupun salah guna nikmat tersebut. Contohlah, kalaulah hari raya dia ada kereta besar, dia ada kereta hebat, kereta yang mungkin sedikit mewah, dia bawa kereta tadi pergi ke masjid, itu cara dia bersyukuri nikmat kereta besar, kereta mewah yang Allah berikan kepada dia. Tak salah. Bukan maksud hari ni kalau nak syukur kepada Allah kena pakai motor, Honda Cup, pergi masjid atau jalan kaki. Ada orang itu tanya soalan yang menarik kepada saya. Ustaz, mana pahala lagi besar? Pahala berjalan ke pahala naik kereta? Saya kata kalau ikut hadis Nabi, Nabi sebut berjalan. Tapi kalau pahala kereta lagi banyak tau, you kena spend money. You kena isi minyak. Lepas tu tayar kereta tu bergerak. Kalau kaki bergerak, 2. Kalau tayar kereta bergerak, 4. Kan? Jadi minyak. Lepas tu kereta je parking sana, you naik kereta jalan. Jadi sebenarnya pahala orang yang naik kereta tu, situasi sekarang lagi besar daripada pahala orang yang jalan kaki. Saya kata tak apalah ikut Quran. Yang penting pun datang ke masjid UPNM, jalan kaki naik kereta ke tak kisah. Yang penting sila datang ke masjid UPNM. Nak katakan bahawa itulah balik kepada tadi, seringan saja. Jadi, bagaimana seorang itu nak mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Kalau duit dia dapat lebihan gaji, lebihan wang, dia nak gembirakan isteri dia nak gembirakan anak-anak dia, tak salah untuk dia berbelanja, silakan. Tapi didik isteri dan anak-anak untuk mensyukuri nikmat Allah. Ucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT. So itu di antara kaedah. Dalam bulan Ramadan itu saya ada satu waktu kongsikan. Orang kata hari ni kalaulah makan sedikit itu syukur, makan banyak itu makan yang sedikit itu dikira sebagai makanan yang mensyukuri nikmat Allah. Tak. Kalaulah satu pinggan makanan tu harga dia RM50 contohnya. Tapi dia makan dalam keadaan penuh rasa syukur kepada Allah, rasa berterima kasih kepada Allah. Salah, malah itu lagi baik. Dikira membazir kalau dia boleh habiskan satu pinggan RM50 tu, dia habiskanlah. Dan dikira sebagai seorang yang mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau seorang itu dia beli dengan makanan yang murah, contoh RM8, RM9, tapi dia makan 1-2 suap kemudian dia buang, itu tetap juga membazir walaupun makanan tadi murah. Nampak? So that's why kalau kita memahami konsep syukur, kerana itu dalam ayat tadi Allah perintahkan kepada kita untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi mungkin dalam akhir sedikit ni kita lihat kepada amalan sunnah Rasulullah SAW di hari kemenangan. Kerana tajuk kita ialah Aidilfitri bukan sekadar raya tapi petanda takwa. Jadi kalau kaedah untuk kita menzahirkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita kena banyakkan amalan sunat di hari kemenangan. Jadi saya ambil 4 sahaja. Yang kenapa saya ambil 4 ni, saya pilih 4 kerana 4 ni kadang-kadang orang terlepas pandang. Dan ni 4 ni dianjurkan dalam hadis Nabi SAW. Berbagai riwayat menyebut tentang keempat-empat perkara ini. Yang pertama ialah banyak orang yang terlepas, iaitu berkaitan dengan kita diminta ataupun kita dianjurkan untuk makan walaupun sedikit sebelum kita pergi solat Aidilfitri itu. Sebelum solat Aidilfitri, makan dahulu walaupun sedikit. Tapi inilah yang kadang serba salah kita nak cakap kan. Kerana dalam bagi orang Melayu, makan sebelum makan hari raya ini dia tak ada sikit. Dia kena betul-betul pecutan tu. Jadi bila pecutan tu yang bahaya sikit, imam pun sama juga. Akhirnya imam membelahak bau rendang juga, tak sedap macam tu kan. Tapi Nabi bersunnah ialah Nabi akan jamah makanan yang disediakan oleh isteri Nabi walaupun dengan 1 biji kurma. Sebelum pergi solat, makan dahulu. Dan makan itu diniatkan ialah makan sunnah Nabi sebelum keluar solat Aidilfitri. Nampak? Tapi janganlah pagi-pagi tu kita kocok-kocok lari sana lari sini, akhir sekali makan pun tidak. Ambil sunnah dahulu. Mandi sunnah hari raya tu dah selalu. Tapi kalau kita dapat ambil sedikit,
jamah sedikit makanan menjadikan satu perkara sunnah yang kita amalkan sebelum solat sunat Aidil Fitri. Tapi jangan lupa pula kita bersihkan diri kita, kumur-kumur dan sebagainya. Itu sunnah Nabi SAW buat. Dan Nabi sentiasa buat tersebut dalam tempoh Nabi menjalani kehidupan sepanjang hari raya yang disambut oleh baginda. Dan yang kedua ialah ini penting juga untuk kita memakai pakaian yang baik, wangi-wangian. Allah sebut dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hendaklah kamu memakai perhiasan-perhiasan. Tapi berhati-hati juga, jangan sampai timbul fitnah. Kan daripada jauh dah bau wangi dia. Ini macam bau wangi puan ni je, kan? Kan suami dia kata awak ni keluar bilik pun dah wangi macam ni lah. Macam mana ni? Tak khusyuk jemaah kat sebelah awak nanti kan. Apa gitu juga. Jadi berpada-pada. Kerana dalam Islam kita kena buat. Tapi perbuatan tersebut berpada-pada. Kerana tu Nabi sentiasa highlightkan dalam hadis Nabi, khairul umur fi awsatiha. Sebaik-baik benda ialah pada pertengahannya. Jadi kita memakai wangi-wangian. Tapi kita bila kita pakai wangi-wangian, pakai dalam keadaan yang berpada. Cukup sekadar supaya orang kita ambil sunnah dan tidak mengganggu kepada jemaah lain dan sebagainya. Cukup sekadar kita pakai wangi-wangian kerana nak ambil sunnah je sebenarnya. Sama macam tadi juga, iaitu jamah makanan ketika sebelum solat Aidilfitri, bukan untuk kenyang, tapi sekadar untuk kita jamah berpada-pada. Ambil mungkin 1,5 mangkuk ataupun ambil 1 ketul lemang dan sebagainya, jamah, niatkan sunnah. Kerana yang paling penting bukan kita nak apa, kita hanya nak dapat pahala sunnah Nabi pada 1 Syawal tersebut. Okey? Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah kita digalakkan untuk apa? Untuk kita mengeluarkan ahli keluarga kita daripada rumah. Jangan kurung mereka. Kurung ni maksudnya ialah jangan biarkan mereka di rumah. Saya ingat lagi ketika hari raya yang sebelum ni ada ahli keluarga kakak saya. Dia ada pembantu rumah. Salah seorang ayah saya disebut, keluarkan, jangan biarkan kat rumah tu, tinggalkan panggillah pembantu rumah tu, bibi kat rumah, keluarkan bibi tu kat rumah, biarkan disambut hari raya bersama. Jangan biar dah lah hari biasa pun duduk rumah, hari kerja, hari raya pun bibi tu duduk rumah juga. Dia juga berpuasa, dia juga orang Muslim, orang mukmin, dia juga berhak untuk menyambut hari raya walaupun mungkin ini bukan kampung halaman dia. Jadi bawa dia keluar maksudnya ialah bawa dia keluar untuk dia menikmati. Kerana ini bukan kita yang buat, bukan seruan yang kebiasaan. Ini adalah seruan luar biasa yang Nabi perintahkan kepada para sahabat supaya sampai ke tahap dalam mafhum hadis itu menyebut bahawa sungguhnya Nabi merintahkan para sahabat untuk hatta golongan wanita yang sedang haid, itu pun jangan duduk rumah, keluar. Kenapa keluar? Keluar untuk mendengar ucapan lafaz takbir. Lafaz takbir itu keluar untuk melihat betapa besar dan agungnya hari raya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut hadza aiduna, ini adalah hari kemenangan kita, hari kegembiraan kita, yang mana kita kembali kepada fitrah. Fitrah kita itu fitrah yang murni, fitrah yang bersih. Jadi janganlah hari raya itu dalam keadaan yang berduka, keluar dengar sama-sama menyebut lafaz takbir dalam keadaan yang penuh rasa kesyukuran dan kegembiraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, inilah yang paling bagus untuk kita amalkan selepas solat sunat hari raya sahaja, iaitu untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Sunnah Nabi ialah ziarah menziarahi. Ziarah menziarahi, ini adalah sunnah Nabi, ziarah menziarahi. Dan kalau tuan-tuan perempuan lihat dalam hadis Nabi SAW, antara sunnah Nabi ialah Nabi akan pergi ke masjid atau tempat berkumpulnya untuk solat di satu jalan, dan Nabi akan kembali dengan jalan yang berbeza. Dia punya route ataupun dia punya jalan itu berbeza. Contohnya Nabi pergi lalu sini, balik Nabi lalu dekat tempat yang lain. Okey, persoalan, kenapa baginda Nabi SAW buat sebegitu dan dianjurkan sebagai sunnah? Kerana apa? Kerana lalu di sini dah jumpa jiran yang sini, dah bersalaman dengan mereka, dan mengucapkan apa yang kita boleh ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, iaitu Allah terima ibadah kami dan ibadah kamu semua. Taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minni wa minkum. Kalau kita seorang cakap, kita kata taqabbalallahu minni wa minkum. Semoga Allah menerima daripada aku dan Allah menerima daripada kamu semua. Dah ucap selesai solat, Nabi akan lalu dengan jalan yang lain. Kenapa lalu jalan yang lain?
supaya Rasulullah SAW dapat bertemu dengan pelbagai lagi sahabat, pelbagai lagi jiran. Jadi itu yang kita boleh amalkan sebenarnya, ziarah menziarahi. Tapi ziarah menziarahi Rasulullah berbeza dengan kita. Kerana tu balik kepada tadi, berpada. Kita ziarah menziarahi pagi raya, kadang-kadang sampai orang tu pun tak selesa kita punya ziarah. Lama sangat, bilalah orang ni nak balik-balik. Dia dapat tak nak balik-balik selagi tak dihidangkan macam-macam. Jadi kita datang ziarah, kalau dah kebetulan depan tu kuih raya lah kita makan saja, dijemput. Kalau di depan tu lemang, alhamdulillah rezeki lebih, makanlah lemang tu kan. Jadi apa saja, yang penting motif kita ialah mengamalkan sunnah, iaitu ziarah menziarah. Allah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya aku telah jadikan kamu orang mukmin ini bersaudara, dan ciri persaudaraan kamu ialah saling melengkapi dan saling memperbaiki antara satu sama lain. Itu ciri persaudaraan. Bila seorang buat salah, kita sebagai ketua, jangan kita hukum dia terus. Kita perbaiki kesilapan dia. Kita nasihatkan dia. Kenapa? Itulah ciri ukhuwah di antara diri kita dan diri dia. Kerana innamal mu'minuna ikhwah, iaitu orang mukmin ini bersaudara. Jadi di antara persaudaraan yang baik di hari raya, bukan Idul Fitri, bukan sekadar raya, tapi sebagai tanda takwa, di antara tanda orang yang bertakwa ialah mereka yang akan sentiasa memperbetulkan dia punya hubungan dengan saudara-saudaranya. Kerana tu orang Melayu ini maaf dia punya orang Melayu ni bahasa dia sangat halus. Kerana tu maaf zahir dan batin. Kan? Kecil-kecil dulu kita kata maaf zahir dan batin, maaf zahir dan batin. Sekarang ada bahasa lain. Salam kosong-kosong, ikut korang lah, apa saja asalkan korang gembira dah kan. Salam kosong-kosong lah, semua ada kat dia lah kan. Tak apa, tak kisah. Yang pentingnya balik kepada istilah bermaaf-maafan. Okey, persoalan kenapa bermaaf-maafan? Kerana itulah petanda seorang mukmin yang bertakwa, ialah mereka yang sudi dan berbesar hati untuk memohon kemaafan, dan seorang yang besar hati untuk memaafkan kesilapan orang ke atas diri. Dua benda yang agak sukar untuk buat. Yang pertama ialah sukar untuk orang mohon maaf. Dan yang kedua ialah sukar untuk seorang itu memaafkan orang. Bergantung. Ada setengah orang, dia minta maaf senang, tapi nak maafkan orang susah. Ada setengah orang, dia pula yang hari ini mudah untuk dia maafkan orang, tapi untuk dia minta maaf susah kerana ego. Yang Islam perintahkan kedua-dua sekali. Kamu hendaklah berjiwa besar untuk memaafkan orang, dan kamu hendaklah menurunkan ego kamu untuk memohon maaf kepada insan lain. Itu dipanggil sebagai khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf. Ambillah satu jalan yang paling baik, iaitu jalan afwa, iaitu jalan kemaafan. Di hari raya janganlah kita nampak orang ini, tadi Nabi jalan sini, pusing sini. Kita pun buat juga. Tapi Nabi tadi pusing tadi pasal nak ziarah lagi banyak. Kita pusing pasal jumpa musuh kita di hadapan. Alah, dia ni lagi pusing kona ke belah sini kan. Masuk-masuk masjid je, Allahu Akbar, aku baru nak tenang. Masuk-masuk masjid je dah nampak muka ni lagi. Patah balik. Kan? Masuk je masjid, Allah, dia ni balik kampung pula. Kebetulan baju raya sama baju dengan aku. Malu betul lah. Marah kan. Anak hati, tenang hati, jangan begitu. Khudhil afwa, ambil jalan kemaafan. Tapi kalaulah benda itu berat, ia berat. Kerana syurga Allah itu mahal harganya. Jadi balik kepada tadi, ialah bagaimana kita nak mengamalkan sunnah Nabi yang sebut seperti itu. Yang main tuan-tuan perempuan, Nabi SAW pun sentiasa ada ketika yang mengucup tangan sahabat. Nabi kucup tangan sahabat dan tarik. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada orang bahawa sungguhnya inilah ukhuwah yang paling baik, iaitu bagaimana seorang itu saling bermaafan antara satu sama lain. Kita jangan sombong kerana di Ramadan kita doa apa? Ni malam-malam Lailatul Qadar selalu kita berdoa. Puan Sunai dan jemaah dan sidang penonton semua. Kita doa, Allahumma innaka afuun karim. Yuhibbul afwa fa'fu anna. Kita nak Allah ampuni kita. Ya Allah, dosa aku sebesar gunung, ya Allah, kau ampuni. Dosa orang sebesar zarah, sebesar bukit kita nak ampunkan. Dosa kita sebesar gunung, kita nak Allah ampunkan. Di manakah keadilan? Dosa manusia kepada kita mungkin sebesar gunung, sebesar bukit. Tapi dosa kita sebesar gunung, nak Allah ampunkan. Allahumma innaka afuun karim. Dan kita puji Allah, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kau suka kepada kemaafan, kau suka kepada keampunan, maka kau ampuni aku, ya Allah. Tapi bila manusia dah mohon maaf kepada kita atas kekhilafan dan kesilapan dia,
minta untuk kita maafkan dia, maka kita tak nak, kita masih lagi ego. Di situ bahaya. Kalau itu kita cermin, buat satu refleksi diri untuk kita perbaiki kita punya hati dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir, mungkin sebelum kita move kepada soalan, ada yang saya nampak soalan dalam chat ini kan, apa nama dia, yang bagi soalan dalam chat, boleh saya kuatkan sedikit. Boleh? Okey, berhubung dengan ni, kalau kita lihat amalan ziarah menziarahi pusara di kubur hari raya, afdal hari pertama. Terima kasih. Okey, baik. Apa nama dia disebutkan, terima kasih kepada Puan Hazifah Kak Pah kita yang bertanya kan. Terima kasih Puan atas pertanyaan ni. Okey, saya lalang, kita terus celah saja. Sebenarnya ziarah menziarahi pusara atau tanah kubur ini, dia adalah satu amalan yang bukan sahaja pada hari raya yang pertama itu. Akan tetapi ia boleh dilaksanakan, malah sekarang ni Ramadan ini ialah bulan yang terbaik untuk kita pergi ke tanah kuburan, wakaf ibu ayah kita, atuk nenek kita untuk kita bersihkan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana waktu ini ialah waktu untuk baik untuk kita buat kebajikan dan amalan kepada orang tanah kuburan itu untuk kita bersihkan dan sebagainya. Tapi kalau kita pilih untuk raya hari Syawal yang pertama itu, disebut sebagai waktu yang bagus. Kerana apa? Kerana di situ berkumpulnya anak cucu dan keturunannya. Jadi dibawa dan ke tanah kuburan untuk didoakan. Tapi bukan kita ziarah ini, dia mesti ziarah, jangan ziarah yang kosong saja. Tapi ziarah tersebut mesti ada padanya impact atau ada sahaja bekalan yang baik untuk kepada si mati tadi. Apa bekalan yang baik untuk kita bawa bila kita ziarah si mati tadi? Kita bawa anak cucunya untuk kita ajak anak cucunya tadi. Kita anak, yang ini cucu. Kita bawa diri kita dan anak yang tadi ziarah kepada pusara ibu dan ayah. Maka kita baca doa, baca surah Yasin sebagai contohnya, baca Fatihah sebagai contohnya, anak cucu baca. So itu adalah kaedah yang terbaik untuk kita lakukan. Jangan kita duduk kat situ berdiri saja kemudian balik. Yang lagi bagus ialah kita duduk lalu berdoa, tapi bukan sampai ke tahap kita panjangan ibadah, tidak. Tapi doa itu ialah doa si mati itu sangat, doa daripada yang hidup ini sangat diperlukan oleh si mati atau roh ini tadi. Kerana Nabi satu ketika Nabi SAW mengingatkan bahawa sungguhnya seorang yang dalam di dalam di alam barzakh itu, mereka akan sentiasa mengharapkan tentang doa daripada anak cucunya yang masih hidup. Kerana 3 benda yang tidak akan terputus apabila mati anak Adam, di antaranya ialah doa anak yang soleh. Jadi kalau anak yang soleh itu dia berdoa di rumah pun bagus, tapi kalau dia nak bawa anak-anak dia, cucu kepada ayah ni tadi untuk pergi menziarahi pusara pun bagus juga. Kalau dipilih pada waktu 1 Syawal pun lagi baik, tidak ada masalah, tidak ada halangan di situ, dan juga tidak ada penetapan hari ini dan sebagainya. Kerana kesemua ni kalau kita lakukan untuk mengamalkan sunnah Nabi ataupun untuk mendapatkan pahala sunat, maka itulah yang paling baik. Okey, boleh saya kongsikan sedikit. Okey, Kak Pah agak boleh menjawab jawapan tadi. Okey, balik kepada yang kita sebut di hadapan ni tadi, iaitu saya nak kongsikan berkaitan dengan doa apa yang disebutkan kepada kita, iaitu doa yang boleh kita baca pada 1 Syawal itu. Doa kita boleh dibaca satu Syawal. Kenapa doa ini kita dapat baca 1 Syawal? Kerana doa ini ialah doa yang kita mohon khusus, spesifik untuk dapatkan keberkatan dan kebaikan pada hari tersebut. Kalau kita lihat tuan-tuan, puan-puan boleh baca bersama dengan saya, iaitu Allahumma a'tini khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wasrif anni syarrahu wa syarra ma fi Allahumma aktub li fihi kulla khair waj'alni barran fihi biwaliday waj'alni ya Allah min ibadikal maghfur lahum fi hadzal yawmil mubarak. Maksudnya apa? Ya Allah, berikanlah kepada aku ini kebaikan dari hari ini, iaitu kebaikan pada hari ini. Hari apa? Hari 1 Syawal ini. Kebaikan dari setiap hal yang ada pada hari ini. Maksudnya a'tini khaira hadzal yawm wa khaira ma fi. Bila kita masuk 1 Syawal itu, kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita dan dapatkan pada kita kebaikan pada keseluruhan hari tersebut. Nabi ajarkan kepada kita satu doa. Waktu yang baik untuk kita berdoa bila tuan-tuan?
Waktu yang baik untuk kita berdoa ialah pada pagi hari. Banyak orang tak tahu benda tu. Waktu yang paling baik untuk berdoa ialah pada pagi hari. Kerana tu diajarkan kepada kita untuk kita berdoa pada pagi hari, dan Nabi berdoa pada Allah SWT, Allahumma barik Allahumma barik fi bukuri Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkatilah umat aku pada pagi hari mereka. Nampak? Kita pagi-pagi kadang-kadang pergi kerja stres, tak sempat nak berdoa, muka masam. Saya memang hari-hari akan lalui amarat tu. Bila bawa kereta tu nak hilangkan stres tu, bukan stres hilangkan tu, kita tengok kiri kanan, muka semua tegak je pandang depan, pasam je, tak apa dipikirkan, tak tahu. Cuba ceria pagi-pagi. Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkatilah kepada umat aku pada pagi mereka. Jadi pada pagi ni adalah waktu yang paling baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita masuk pada satu Syawal itu, petanda takwa kita kepada Allah SWT ialah kita mendoakan diri kita dan kita menyebut Allahumma a'tini khair. Ya Allah, berikan kepada aku kebaikan pada hari ini dan keseluruhan kebaikan yang ada pada hari ini. Kebaikan hari ini itu kebaikan apa? Kebaikan satu Syawal. Tapi kebaikan yang ada pada hari ini iaitu kebaikan pada setiap amalan yang dibuat pada satu Syawal tersebut. Ada tu. Bila kita masuk satu Syawal, kita berdoa. Sepanjang bulan Syawal ni adalah bulan Aid, maka tak salah untuk kita berterusan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita berdoa juga kepada Allah, wasrif anni syarrahu wa syarra ma fihi. Iaitu, ya Allah, jauhi daripada diri aku ini segala jenis keburukan yang ada dan juga keburukan yang hari ini berkemungkinan engkau telah tuliskan ke atas diriku, maka aku minta, ya Allah, dengan rahmat kau, jauhi keburukan daripada diri aku. Supaya apa? Supaya hari raya itu kita sambut dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang gembira, tidak ada musibah yang berlaku ke atas diri kita. Kan? Memang hari raya ini kita dah plan macam-macam. Raya pertama, lagu senario macam mana? Seminggu berhari raya kan. Hari raya pertama, raya kedua, raya ketiga, sampai raya yang ke-6. Barulah esok puasa 6, kan? Baru raya yang ke-6. Hari-hari dia dah plan dah dia punya atau caranya untuk hari raya. Jadi kita boleh kita mohon pada Allah, ya Allah, wasrif anni syarrahu. Ya Allah, jauhkan daripada diri aku ini keburukan ataupun segala musibah yang ada pada hari-hari raya ini. Minta Allah jauhkan daripada kita musibah-musibah. Kadang-kadang kita nak travel jauh, kan? Ada yang daripada travel ke Pantai Timur sampai berjam-jam, travel ke utara berjam-jam, travel ke selatan pun berjam-jam. Saya alhamdulillah tidaklah banyak jam sangat, pasal balik Melaka saja kan. Tu pun berjam-jam kat tu. Jadi nak katakan bahawa balik kepada tadi, kita minta Allah wasrif anna syarrahu, minta Allah jauhkan daripada kita sebarang bentuk keburukan pada hari raya ini. Minta Allah jauhkan sebarang keburukan daripada hari raya. Dan kita minta Allah beri kepada kita uktub li fi kulla khair, dan catatkan kepada aku, ya Allah, tentang apa? Tentang kebaikan pada hari ini. Apa yang kita lakukan, Allah catatkan dengan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu banyak orang kata, kenapa apa nama dia, siap sedia untuk duit raya kan? Siap sedia duit raya. Bagus ke? Jawapannya bagus. Kan? Amalan untuk bagi duit raya ni. Tapi kan dalam Islam, sidang jemaah, penonton-penonton yang Allah kasih sekalian, kerana dalam Islam yang paling penting ialah innamal a'malu bin niat. Iaitu kita mulakan dengan niat. Tanya kepada kita, memanglah ampau tu warnanya merah. Macam raya Cina macam CNY, macam Chinese New Year kan? Tapi kenapa kita bagi ampau tu? Kenapa kita bagi sampul duit raya tu? Adakah niat kita mengikuti kepada agama ataupun kaum lain? Tidak. Ampau saja kebetulan merah, tapi niat kita ialah berkongsi rezeki, bersedekah, menggembirakan orang pada hari raya satu Syawal Aiduna, iaitu Aid ataupun hari kebesaran umat Islam. Kita nampak budak tu sedih je kan, ambil duit, pakcik bagi kau duit raya, terus senyum gembira anak ni tadi kan. Begitu, jangan duit raya ni bukan je budak-budak boleh gembira tau, orang tu boleh gembira. Kan? Saya kalau dekat ahli kampung tu ada sampul duit raya untuk orang tua, maksudnya orang-orang warga mas ni ada, mak-mak saudara saya masih hidup,
Kan? Ada yang anak-anak buah yang memanglah alhamdulillah sihat kan. Tapi memang portion dia berbeza kan. Portion beza untuk budak-budak, yalah budak kecil tu makan duit banyak, tu betul. Kan? Jadi portion dia beza. Sekarang berapa? RM3 cukup lah kan. Ya Ustaz, kedekut betul. Tak kisahlah, itu kemampuan masing-masing kan. RM3, RM5, ada yang mungkin RM10, Masya Allah, tabarakallah, terpulang. Tapi kita bawa duit ataupun sampuraya tadi bukan untuk menyombong, bukan untuk riak, tetapi atas satu niat. Nawaitu kita ialah untuk kita berkongsi rezeki dan bersedekah di pagi raya. Bayangkan, seorang anak yang tidak ada padanya dosa, anak buah kita yang sayang kepada kita, yang kasih kepada kita. Kita bagi dia sampuraya, bagi dengan penuh rasa, orang kata apa, kasih sayang. Anak dia ambil, terima kasih Mak Ngah, terima kasih Mak Cik, terima kasih Mak Long, semoga berkat rezeki Mak Long. Allahu Akbar, budak tak ada dosa, tak ada kesalahan di sisi Allah, doa tak ada hijab dengan Allah, dia doakan keberkatan kepada rezeki kita, Masya Allah. Kerana tu penting untuk kita bersedekah. Kerana tu jangan kita rasa dalam duit raya itu, oh ini amalan-amalan dan sebagainya. Tak. Kita, amalan itu satu bab. Tapi kalau kita bijak untuk mengislamisasikan, Islamkan amalan ini tadi dengan meletakkan mudah, iaitu niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita balik kepada konsep, apabila seorang itu disebut dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan tidak dikira sesuatu itu infak yang hebat hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu keluar dan infakkan apa yang kamu paling suka. Ya ke? Betul. Ya ke Ustaz? Ya betul. Buktinya kalau kita nak sedekah kat orang baju, kita buka almari cari baju yang paling kita suka atau cari baju yang paling kita dah simpan lama. Yang ni aku pakai lagi, yang ni pakai lagi, yang ni pakai lagi kan. Yang ni dia tak pakai dah. Yang ni kita ambil bagi infak orang. Itu bukan infak yang hebat. Infak yang hebat yang sukar untuk kita buat, iaitu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu infakkan apa yang paling kamu sayang. Siapa tak sayang duit oi? Kan? Tapi kita ambil duit ni tadi, kita infakkan kepada ini, kepada ini. Kita walaupun dapat dapat bonus hari raya dah banyak ni kan. Tapi duit bonus tadi tu dah ditukarkan siap-siap kepada duit receh-receh RM1 dan sebagainya. Allocation untuk infak, sedekah atau untuk hari masukkan dalam sampul duit raya. Nampak? So itu di antara yang disebut sebagai kepada kita sebagai satu kaedah untuk kita mentaati Allah, menjadi orang yang bertakwa di bulan Syawal. Banyakkan menginfak. Ingat Allah sebut dalam Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, sesungguhnya perkara-perkara kebaikan ini menghapuskan dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang hari ini yang dia terselamat dalam dia punya musibah hanya kerana infak yang dia lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Baru ni ada seorang itu jemaah di dekat flat tu lah, tempat saya selalu duduk tu kan. Dia kata apa, dia park motor dekat bawah apa, dekat berdekatan ada pokok-pokok lah lebih kurang. Kemudian dia pergi solat, yalah macam kita tadi, petanda takwa, solat Zuhur pun berjemaah. Bulan Ramadan kan, alhamdulillah. So Zuhur ni pergi berjemaah. Habis solat Zuhur berjemaah, kemudian keluar daripada tu ada yang minta derma dan sebagainya, diberikan. Dengan niat, ya Allah, berilah aku kebaikan pada hari ini, selamatkan aku dan keluarga aku. Tengok-tengok bila dia keluar sahaja, nampak banyak motor-motor sudah terbalik kerana jatuhnya pelepah tadi tu. Motor dia yang belah hujung sekali, yang kena daun-daun je, dahan tak kena. Wah, kalau tak makan modal kat tu katanya. Tapi Allah selamatkan. Kan bila kita buat suatu perbuatan itu, kita niatkan sedekah itu ialah untuk Allah selamatkan diri kita. Pasal tak dalam kamu masjid, ada yang sebut sedekah menolak bala. Betul. Sedekah adalah sesuatu yang boleh menolak bala ataupun musibah yang nak diberikan kepada kita, tapi dengan berkat sedekah maka diketepikan. Jadi balik kepada tadi, Allahumma disebut kepada kita, Allahumma ktub li fihi kulla khair waj'alni barran fi walidayya. Nampaknya paling penting iaitu jadikan diri kita ini kebaikan buat kedua ibu bapa kita. Untuk menjadi orang yang bertakwa di bulan Syawal, saya ingatkan
kita kembalilah kepada fitrah kita, iaitu kembalilah kepada mentaati perintah ibu dan ayah kita. Berbuat baiklah kepada mereka, berbaktilah kepada mereka. Kalau ibu ayah ada, kalau ibu ada saja, berbaktilah kepada ibu. Kalau ayah saja ada, berbaktilah kepada ayah. Kerana kita doa tadi, birran liwalidai, iaitu menjadi seorang anak yang yang hari ini taat dan patuh kepada perintah ibu dan ayah. Ibu dan ayah kita mendoakan kita sepanjang kehidupan kita, dan mereka tidak meminta sedikit balasan pun daripada apa yang mereka korbankan. Hanya satu sahaja yang kita kena berikan kepada mereka, iaitu khidmat kepada mereka dan doa kepada mereka. Janganlah kita ambil benda itu sebagai perkara yang enteng, perkara yang biasa, perkara yang tidak ada padanya manfaat. Tapi kalau kita dapat gembirakan ibu bapa kita di bulan Syawal, bawa mereka pergi ziarah, kaedah yang paling baik saya dapat contohi daripada satu orang yang saya kenal, apa yang dia buat kebaikan bagi bapanya, saya kongsikan tau. Ialah apa tuan-tuan, puan-puan, dia bawa dia punya rutin pada 1 Syawal dan 2 Syawal, rutin hari raya lah, bulan Syawal, dia akan buat kebaikan pada ibu dan ayahnya, ialah dengan bawa ibu ayah ni tadi menziarahi sanak saudara atau siapa-siapa sahaja yang ibu dan ayah ini teragak nak pergi ziarah. Masya Allah. Contohnya ibu ayah dia kata, aku nak pergi jumpalah dengan saudara aku dekat sana. Baik mak, saya bawa mak pergi. Dia bawa mak dia pergi. Susah payah, jauh pun tak apa. Tanya kepada ayah tadi, aku teringatlah saudara aku kat sana, boleh tak bawa? Boleh ya, saya bawa. Pada bulan Syawal. Tanya kepada dia, kenapa awak buat begini? Kenapa tuan buat begini? Tahu apa jawapan dia? Dia kata, saya nak ibu dan ayah saya ini diberikan kesihatan, dan yang paling penting ialah dipanjangkan umur dan usianya. Maka saya bantu ibu dan ayah saya untuk, Nabi sebut, barang siapa yang nak dipanjangkan usia dan rezekinya, hendaklah dia memanjangkan silaturahim. Maka saya bantu ibu dan ayah saya untuk memanjangkan silaturahim. Semoga dengan berpanjangnya silaturahim ini, berpanjanglah usia ibu ayah saya dengan kesihatan. Masya Allah. Nampak? Kerana tu bila kita buat begitu, tanya ibu ayah bukan nak duit kita, jangan kita offer, mak nak makan apa? Mak makan lemang, mak nak makan ketupat, lontong. Mak dia kata, dah lah, aku dah makan awal daripada kau. Dah tak rasa dah. dah tak rasa dah. Tapi cuba offer pada mak, jom mak kita tengok saudara mak dekat sana, kita ziarah dia. Laju mak dia siap. Pasal apa? Rindu, eager nak berjumpa dengan saudara dia. Pasal kalau nak ikut diri dia, tak mampu untuk dia pergi berjumpa dengan saudara. Telefon dia bukan ada WhatsApp macam kita. Dia boleh video call, dia pun tak pandai, dah umur 70 lebih. Tapi kalau kita offer, tawarkan diri kita untuk berbakti kepada ibu bapa dengan bawa dia panjangkan silaturahim kepada saudara-saudara dia, maka itu adalah keberkatan, dan dia akan ucapkan terima kasih sekian-sekian nama, terima kasih mak, kau bawa mak untuk panjangkan silaturahim dengan saudara-saudara mak. Dapat mak jumpa dah 20 tahun, 10 tahun mak tak jumpa, insya-Allah. Mak, itu kalau kita lihat kaedah-kaedah untuk kita berbakti kepada ibu bapa kita. Bukan dengan bagi duit semata-mata. Alhamdulillah, kalau yang bagi duit tu bagus. Tapi kadang hari ni duit pun macam, inilah pengalaman. Kalau kita bagi duit kat mak kita, tengok kejapannya mak kita dah sedekah dekat orang lain. Kan? Bagi mak kita pula memanjangkan sedekah kita. Kita bagi duit kat mak, nah duit raya untuk mak. Tengok cucu dia lalu depan. Nah ambil duit raya kau. Duit raya kita tadi, mak itu bagi pada cucu. Dah cucunya tadi dapat double duit raya. Satu daripada bapak saudara dia, satu daripada nenek dia. Kalau kita offerkan benda lagi baik, yang kita rasa itu yang bagus. Pagi-pagi raya, ya, jom abang bawa, atau Along bawa ayah pergi sembahyang berjemaah 1 Syawal ni. Bawa ayah pergi sembahyang jemaah. Ayah kata, tu ayah itu tak sihat, tak ada orang yang bawa. Kalau kau nak bawa ni bagus juga, bawa ayah pergi solat berjemaah sama-sama. Itulah kebaikan yang dalam doa ni tadi disebut kepada kita, waj'alni barran fihi biwalidayya. Ya Allah, jadikan diri aku ini sebagai satu jalan kebaikan buat ibu dan ayah. Tapi janganlah jadikan diri kita ini sebagai satu, na'udzubillah zalik, benda yang boleh bawa dosa ataupun perkara yang tidak elok. Contohnya apa? Contohnya mak kita rindu pada kita. Mak kita tertanya-tanya bila kita nak balik. Mak kita terungkap-ungkap, teringat-ingat bila lah kita nak balik. Nak telefon, awal-awal kita dah sound mak kita dah, mak, abang sibuk bulan Ramadan ni. Memang sibuk sangat-sangat. Nanti abang balik. Jadi mak ni pun nak telefon, nak beritahu pun teragak-agak, takut ganggu kesibukan kita. Manakah darajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan ketika kita kecil,
waktu pukul 1 pagi kita bangun nak susu mak kita bagi. Pukul 4 pagi kita menangis nak susu mak kita buatkan. Kalau hari ni kita buang air pakai pampers tu ataupun pakai lampin zaman dahulu, tak pernah satu kali pun mak kita tinggalkan kita dalam keadaan yang kotor tak ditukar lampin. Kalau kita kotor, mak kita mandikan. Kalau kita tak bersih, mak kita bersihkan badan kita, mandikan kita. Walaupun hari ni mak kita tahu hari ni kan kalau anak aku main kat luar, kotor balik. Tapi dia tetap akan bersihkan, elokkan huru paras kita, cantikkan kita wangi-wangi. Tapi kalau untuk ibu dan ayah kita, kita berkira-kira di manakah nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi menyebut, kalaulah boleh aku perintahkan untuk manusia ini sujud kepada manusia, maka nescaya aku akan perintahkan seorang anak itu untuk sujud kepada ibunya. Besar. Itu ibu. Kalau ayah pun sama juga martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Syawal ini kalau kita dapat keberkatan jadi orang yang bertakwa ialah dengan kita berbuat baik kepada ibu dan ayah. Dan akhir sekali ialah waj'alni ya Allah min ibadikal maghfur. Inilah kita punya ultimate doa kita kepada Allah, iaitu untuk kita minta Allah berikan kepada kita menjadi orang yang diampuni selepas kita melalui tempoh Madrasah Tarbiyah Ramadan ini. Jadi alhamdulillah saya rasa panjang juga kita punya sesi perkongsian ini. Pasal saya tak nampak signal untuk berhenti. Kalau kepada saya okay on kan, tapi kan takut kan bulan-bulan Ramadan ni faham dia punya ujian di akhir-akhir Ramadan ni ujian dia kan, tapi tak apa, macam tadi semangat dah tu, dia punya hari raya tu dah nak semangat dah. Jadi tak salah balik tadi untuk kita meraihkan hari kemenangan ini dengan cara apa sekalipun, asalkan ia terpadu dengan garis panduan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jadi saya ulangkan sekali lagi, bila tutup nak berhari raya, balik kepada kita punya tajuk tema kita, iaitu bukan sekadar raya, nak berhari raya silakan, berhari rayalah kita dan sambutlah dengan penuh rasa kesyukuran, tetapi jangan lupa untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa untuk kita ingat kita baru sahaja melepasi Madrasah Tarbiyah Ramadan. Jadi alangkah rugi kalau baru sahaja lepas Madrasah Tarbiyah Ramadan tapi kita dah kembali kepada kita punya tabiat yang lama. Dan itu disebutkan kepada kita Aidil Fitri, iaitu Aidil Fitr, iaitu fitrah. Fitrah ini maksudnya apa? Fitrah ini maksudnya adalah suci, murni, bersih. Kerana dilahirkan anak Adam ini tidak ada padanya dosa, tidak ada padanya kesalahan, tidak ada padanya sifat dengki, tidak ada padanya sifat hasad. Jadi bila dia dah selesai sahaja bulan Ramadan melalui Madrasah Tarbiyah, dia Aidil Fitr, iaitu dia kembali kepada fitrahnya, fitrah yang kembali yang lama, seperti mana dia dilahirkan, tak ada dengki dengan orang, tak ada hasad dengan orang, hari ini dosanya dibersihkan, maka dia mulakan kehidupan dengan fasa yang baharu, menjadi orang yang baru dengan azam yang baharu. Kalau Ramadan dahulu dia dah berazam untuk menutup aurat dengan sempurna, tempoh Ramadan baik, selesai, lepas 1 Syawal istiqamah buat. Cuma kalau kita lihat cabaran Ramadan kurang, cabaran selepas Ramadan itu syaitan, hasutan dan sebagainya dah ada. Jadi kita perkuatkan diri kita, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu saya nak kongsikan sedikit doa dengan para jemaah untuk kita boleh amalkan doa tersebut. Saya yakin dalam ni pun insya-Allah ramai wajah-wajah ustazah-ustazah dan ustaz-ustaz di sini kan. Tapi saya kongsikan sedikit saja, iaitu boleh kita amalkan dengan kita berdoa Allahumma inna nas'alukal huda, Allah, ataupun Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, mohon hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita hidayah. Kerana hebat macam mana seorang ustaz, agamawan, apa saja gelaran sekalipun, dia tak boleh beri hidayah kepada manusia. Yang boleh beri hidayah kepada manusia ialah Allah Al-Hadi. Jadi kena kita minta doa pada Allah selepas saja kita Ramadan ni masuk Syawal, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau hidayah, petunjuk. Dan kemudian wattuqa, kita bincang tadi kan, iaitu ketakwaan kepada Engkau. Kerana ketakwaan ini adalah ketakwaan ini adalah kurniaan Allah kepada hamba-Nya. Allah yang angkat darajat seorang itu. Seorang itu daripada Muslim, Allah angkat darajat menjadi mukmin. Seorang mukmin Allah angkat darajat jadi muhsin, dan yang terakhir Allah angkat darajat menjadi seorang yang muttaqin.
So itu di antara fasa-fasanya. Jadi kita mohon Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, ya Allah, mohon pada Kau ya Allah berikan aku petunjuk dan hidayah, berikan kepada aku ketakwaan. Dan yang terakhir, Allah as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina 'anil nas. Iaitu ketiga, minta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, afwa. Kan kita dah hari kita mohon. Dan yang terakhir, ya, rasa kecukupan dengan apa yang telah Kau berikan kepada diri. Kalau sepanjang Ramadan aku boleh cukup makan satu hari satu kali je buka puasa. Sahur tu dah hari lain dah kan. Kalau tak ada orang mungkin 2 kali dah, up sikit lah kan. Cukup kan. Tapi kenapa hari-hari biasa aku nak kena makan pagi, tengah hari, petang, kan, sampai kena potong bajet, baru dia takut. Kalau tak 6 kali sehari, kan. Kenapa waktu bulan biasa boleh? Ini kita nak bedah bahawa inilah sebenarnya rasa kecukupan yang Allah ajar kepada diri kita dalam sepanjang Ramadan. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya kita boleh. Cuma kegagalan ataupun kelemahan diri kita ini, khususnya saya yang lemah ini, untuk kita praktikkan selepas ini. Bulan Ramadan boleh je kita berhenti maksiat, sebut Allah Akbar, inni sha'im, sungguhnya aku ini berpuasa, boleh. Kenapa bulan habis Ramadan kita tak nak begitu, kan? Sangat tangan nak puasa sampai bila-bila, kan? Tapi tarbiyah Ramadan puasa itu membawa melekat dalam hati kita. Jadi wallahu a'lam bi'as-shawab. Jadi saya rasa itu saja daripada pihak saya. Mungkin soalan daripada chat ada, tapi kalau siapa yang ada tiba-tiba terlintas nak bersoal jawab ataupun nak berkongsi dan sebagainya, saya serahkan semula kepada pihak urus setia. So alhamdulillah, itu sahaja daripada pihak saya dalam sesi perkongsian yang bertajuk Aidilfitri bukan sekadar raya, tetapi tanda kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk ini cantik kerana takwa itu ada padanya tanda. Kan macam sambung pula kan episod kita. Tanda orang yang melepasi fasa takwa selepas berpuasa, kata para ulama, ialah dia tidak meninggalkan amalan yang dilakukan ketika tempoh Ramadan. Jadi kalaulah hari ini sebenarnya amalan ni kita buat, lepas Ramadan tak buat, ada something wrong dengan petanda takwa. Tapi kalaulah kita berterusan buat, dan memang sebelum Ramadan buat, Ramadan kita lipat gandakan lagi, selepas Ramadan kita teruskan lagi, maka itulah tanda takwa bagi seorang mukmin. Wallahu a'lam bi'as-shawab. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada saya sendiri, lemah daripada saya sendiri. Saya mohon kalau ada gurauan, itu adalah selingan saja. Salam kemaafan dari pihak saya. Mungkin ada soalan, kalau tak ada soalan boleh baca doa bersama. Soalan? Alhamdulillah, terima kasih Doktor atas kiranya sesi perkongsian pada pagi ini. Kita bukakan dulu pada soalan sekiranya ada. Kalau tak ada, okey, kalau ada pun nanti kalau tiba-tiba rasa nak tanya dengan Ustaz, nanti bolehlah PM Ustaz nanti ya. PM tepi. Okey, semoga untuk webinar pada hari ini kita memberi ruang kepada kita semua untuk menghayati kembali hikmah dan nilai sebenar Aidilfitri. Semoga sambutan yang kita bakar raikan nanti bukan sekadar tradisi, tetapi benar-benar menjadi tanda kejayaan kita dalam mendidik jiwa dan mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di kesempatan ini juga saya ucapkan jutaan terima kasih kepada bahagia Doktor dan juga kepada hadirin yang masih ada bersama dengan kita pada pagi ini, walaupun macam yang Doktor bagi tahu tadilah, apa tadi, kepura-puraan bekerja, macam ala-ala macam tu kan, tapi insyaAllah mana yang ada sini tu masih lagi menjalankan tanggungjawab kita sebagai warga UPNM ni lah. Dan saya juga mengambil kesempatan untuk mohon kemaafan dan juga kiranya ini webinar sebelum untuk kita menyambut lebaran lah. Maaf zahir batin, saya mewakili unit latihan dan kompetensi di Pejabat Pendaftar dan kepada hadirin semua yang ada di sini dan juga kepada Doktor, dan saya serahkan juga pada Doktor sekiranya ada untuk menyampaikan sedikit
sebelum lebaran ni? Bisa boleh sebut sedikit Ah, tak ada apa, saya mungkin nak sebutkan ataupun ingatan untuk diri saya sebenarnya, semoga apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa sahaja amal ibadah yang kita lakukan kita akan berterusan istiqamah dalam jalan kebaikan, insya-Allah. Saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Jabatan Pendaftar khususnya Unit Latihan dan seluruh sidang penonton atas kesudian untuk kita sama bermanfaat di sebalik webinar ini. Kalau diizinkan mungkin kita sama-sama mengaminkan doa yang ingin mungkin saya bacakan untuk doakan tuan-tuan sama-sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan memberikan kebaikan kepada kita. Kita mulakan doa kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina 'anil nas. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma barikna fima baqiya min syahri Ramadan. Allahumma barikna fima baqiya min syahri Ramadan. Allahumma barikna fima baqiya min syahri Ramadan. وإنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم باركنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah akan diberkati kehidupan kami ya Allah, khususnya apa yang berbaki dalam bulan yang penuh dengan keberkatan bulan Ramadan ini ya Allah. Jadikanlah kami insan yang bersemangat dalam mencari keberkatan dan keredaan-Mu pada malam-malam hari ini, khususnya dalam kami mencari redha-Mu di malam Lailatul Qadar ya Allah, yang Engkau sahaja yang tahu akan rahsianya ya Allah. Maka kurniakanlah kepada kami kebaikan malam sembulan Lailatul Qadar ya Allah. Kami menadah tangan mohon kepadamu agar didapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah, dan khususnya buat Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, tempat kami semua berkumpul mencari rezeki dan ridha-Mu ya Allah. Maka berkatilah bumi ini, berkatilah tempat ini ya Allah, berkatilah seluruh warga kerjanya ya Allah, barisan pimpinan tertinggi UPNM dan juga seluruh warga kerja UPNM, agar mereka mendapat kebaikan dan keredaan di sisi-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Ghafar, Ya Fattah, Ya Alim. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu doa pengharapan agar selesai saja Ramadan yang kami lalui ini ya Allah, kami akan terus istiqamah dalam melakukan amal kebaikan di sisi-Mu dan menjadi golongan yang disebut oleh-Mu sebagai fastabiqul khairat, iaitu sentiasa berlumba-lumba dalam mengejar kebaikan dan keredaan dalam amalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami ini lemah. Ya Allah, kami ini rapuh. Ya Allah, kami ini dalam keadaan sentiasa mengharapkan bantuan-Mu untuk Kau berikan kepada kami kekuatan dalam kami mengerjakan ibadah kepada-Mu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau redai, dan perpisahan kami gelap perpisahan yang bebas dari dosa dan keburukan di sisi-Mu ya Allah. Waj'alna minal ghafilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Doktor. Kepada yang masih lagi ada bersama dengan kita ni, boleh bukakan webcam, mana yang ada webcam. Dan juga nanti jangan lupa isi form maklum malas yang ada dipaparkan di ruang chat tadi. Dan juga saya ucapkan kiranya berhati-hati di jalan raya pada yang nak balik kampung ni semua. Selamat Hari Raya, Muazzam batin. InsyaAllah. Dah ucap selamat Hari Raya tadi. Selamat Hari Raya Doktor.
Azizatin. Zatin semua insyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa insyaAllah, dan juga semoga selamat kita balik kampung, selamat juga kita balik semula KPNM untuk menunaikan tugas kita masing-masing insyaAllah di minggu hadapan nanti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor atas pencerahan pada pagi ini yang sangat bermanfaat. Terima kasih semua.